Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita buka lagi kita berbagi ini banyak yang kita lakukan. Paling banyak kesukaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini mungkin kesehatan makanan untuk kesehatan berkumpul yang bagi kita menanyakan sehat terus yang berteruskan pada tahun baru ini sudah berjalan yang besar baru pada tahun 2024 dan sampai semalam 2025 jadi kita banyak rasa teruskan terus meneruskan kuliah pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ومن دعا بدعوته وسلم بسنته الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. Terima kasih yang saya muliakan dan pengajar majlis berangkat Tuan Imam Tuan Pengurusi Surau yang saya kasihi, Tuan Imam dari Polres Surau, asatidzah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bersyukur kepada Allah Taala. Bagaimana yang disebut oleh Tuan Pengurusi tadi, masa berlalu pantas, umur kita makin meningkat, makin dekat apa? Dekat mati. Makin panjang umur, alhamdulillah lah panjang umur, tapi makin dekat kan dengan mati. Itu dah selalu kita ingatkan, ya. Kita ingatkan kalah semua orang wajib mati. Jadi inilah kita kumpul ni untuk banyak-banyakkan lagi perkara kita dah sebenarnya betul. Dapat berbagi ilmu, banyak macam orang fisabilillah, dapat ulang kaji, ingat balik benda-benda yang lepas apa yang kita baca ni, kita dapat faham dan kita dapat amalkan, insyaAllah. Pada malam ini kita sambung terusnya ayat-ayat dan hadis berkaitan, iaitu ayat yang biasa kita baca, tapi Pak Imam dalam baca ni ayatnya surah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah tu kenapa Pak Imam dalam baca? Panjang lah, boleh bagi dua lah, insyaAllah. Lam yakunil ladhina kafaru, itu namanya surah Al-Bayyinah. Ada 8 ayat. Dia adalah tergolong daripada surah Madaniyah, yakni surah yang diturunkan selepas hijrah Nabi daripada Makkah ke Madinah. Jadi Allah Ta'ala nak bagi tahu kita ataupun tuntutan Allah Ta'ala dan bagaimana perangai-perangai manusia ini, sama ada yang baik ataupun yang kufur. Dan yang kufur itu, yang kafir itu, musyrik itu, mereka ni akan jadi beriman ataupun tetap kekal dengan kekufuran bila mana Allah Ta'ala datangkan keterangan Bayyinah. Bayyinah ni penting sangat. Kalau pengalaman kita di mahkamah, Bayyinah ni sangat penting. Keterangan bukti-bukti, ya, yang kita bawa bila kita menuduh seseorang, bukti dalam Islam, hakim. Jadi boleh menilai hakim itu melalui apa? Bayyinah kita. Ya, baik. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru. Tidak apa. Allah Ta'ala sebut yang tidak yang dinafikan itu di ujung ayat.
Cuma Allah Ta'ala nak terangkan dulu jenis manusia yang menafikan ini. Bila kita baca ni, siapa dia? Orang yang tidak ni, lam yakun, tidak ada, alladzina kafaru, iaitu orang-orang yang kafir. Kafaru ni bentuk ataupun perkataan past tense dia, perbuatan, kata kerja. Kalau kita biasa disebut kafir, betul? Kafir ni orang yang melakukan keingkaran, itu dipanggil kafir. Apa yang dibuat itu kafaru, mereka kufur. Tak kira lah sebenarnya perkataan kafir ni sebenarnya ya, boleh digunakan untuk orang Islam yang melakukan dosa dari segi bahasa. Katalah orang itu dia tidak solat, dia tidak zakat, boleh dipanggil kafir pada bahasa, boleh bagi orang yang ingkar. Cuma kita tak biasalah guna perkataan itu. Orang bayar tak bayar zakat ke apa, kita kata kafir. Ditumbuk kita nanti. Kau kata aku kafir, aku ucap. Dari segi bahasa maknanya dia tu ingkar, betul? Bukan kafir keluar Islam. Sebab tu ingkar kerana ingkar dia orang Islam, dia ingkar kan? Dia lakukan dosa. Itu maknanya. Dan kafir yang satu lagi ingkar sehingga terkeluar daripada agama itu, nak kena jelas. Tuan nak biru kita. Lam yakun, Allah Ta'ala kafar. Orang yang kafir ni siapa? Ada dua dalam ayat tersebut. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Jadi ada dua golongan dalam ayat ni. Kafir, satu ahli kitab. Ahli kitab ni siapa? Ahli kitab adalah orang yang berpegang dengan kitab-kitab lama, Taurat dan Injil. Dalam Quran ni Allah sebut kitabnya 4. Dan semula itu tak ada satu lagi. Apa dia? Zabur untuk Nabi Daud, betul. Lagi Nabi Taurat, Nabi Musa. Dan satu lagi betul, Isa, Injil. Ini kita wajib yakin ya. Tapi kita tak ada amal lah, tapi yakin dia datang daripada Allah. Yang keempat, Quran kita diramal. Ahli kitab ini dia adalah orang yang masih lagi berpegang dengan Taurat dan Injil. Okay. Zabur Bani Israel juga, tapi tak termasuk ahli kitab Nabi Daud itu. Kenapa? Sebab Daud ataupun Zabur ni dia dah hilang lenyap. Dia tak jumpa dah. Kitab dia pun tak jumpa. Dia punya pengikut pun tak ada, Zabur ni. Jadi dia tak termasuk ahli kitab. Jadi ahli kitab ni orang yang berpegang dengan kitab Taurat Nabi Musa dan kitab Injil Nabi Isa. Itu dipanggil ahli kitab. Hakikatnya walaupun nama macam sedap, ahli ini pakar tau, pakar kitab. Maknanya apa? Ahli kitab ni orang Yahudi Nasrani, dia tahu hukum akal. Betul? Dia kafir hakikat. Lagi satu, lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Musyrikin ni kafir juga. Tapi kafir yang macam mana? Yang ini menyembah berhala, menyembah patung, pokok, dia dipanggil musyrikin, menyekutukan Allah. Cuma dalam ayat ni Allah sebut mana dulu? Ahli kitab. Kenapa? Tentu kalau tengok satu kelompok tu benda tak baik dalam Quran, yang disebut dulu paling hina, paling tak baik. Jadi mana yang lebih hina? Ahli kitab ke penyembah berhala? Siapa disebut dulu oleh Allah? Ahli kitab lagi parah, lagi jahat. Hakikatnya pun kita nampak sekarang kan, Amerika serang mana sekarang? Dia tuntut orang kita kan di sana. Dia sekarang bantu apa? Venezuela kan? Dia tak kira. Padahal Venezuela tu pun
dia lagi jahat. Sebab itu disebut dulu. Kenapa? Kalau hina dia tahu tapi dia langgar, tak ikut. Sebab ahli kitab dalam sejarahnya dia tuan, ketika mereka berperang menghadapi musuh, dia selalu minta pada Allah. Minta apa? Pertolongan, bantuan supaya Allah Ta'ala tolong mereka. Akhirnya Allah Ta'ala sebenarnya mustajabkan doa mereka. Allah Ta'ala turunkan Nabi Muhammad. Tapi kerana mereka dah biasa kan, sejak daripada Yakub tu terus sampai Nabi Isa, Nabi Rasul semua dari kalangan mereka. Tiba-tiba bantuan Allah itu datang dari mana? Bangsa Arab, betul? Mereka tak boleh, mereka sakit hati. Mereka tak boleh terima. Walaupun mereka tahu bahawa betul dalam Taurat, dalam Injil dah sebutkan. Waktu lagi hina mereka. Lalu kita, kalau dalam ayat Quran Allah sebut tentang perkara yang baik kan, yang disebut dulu yang paling baik, paling utama. Cara kita tengok apa Quran. Saya beri contoh, wa aqimus salata wa atuz zakat. Mana Allah sebut dulu? Solat ke zakat? Dulu baik kan? Tapi solat disebut dulu, solat paling utama. Zakat kan tuan-tuan, bulan puasa solat, zakat fitrah kan? Paling tidak tak? Ataupun ada zakat harta, itu pun cukup haul nasab dia. Tidak selalu, tidak tiap-tiap hari bayar zakat. Tapi solat tiap-tiap hari. Contoh lagi, Allah bagi contoh orang yang infak harta, perkara baik kan? Keadaannya macam mana? Alladzina yunfikuna amwalahum, orang yang infak harta mereka sirran wa alaniyah. Sir ni rahsia, alaniyah ni iklan tau, tunjuk. Allah sebut mana dulu? Infak yang baik secara rahsia ke iklan? Allah sebut sir dulu. Maknanya kalau nak sedekah, masuk tabung tu senyap-senyap, jangan tunjuk ke orang. 100 ambil roket masuk tabung. Dua-dua boleh tak? Boleh. Allah sebut kan, Allah kata boleh. Bukan nak rahsia ke, nak terang ke, infak ke boleh. Tapi mana disebut dulu? Rahsia. Maknanya rahsia lagi utama, nak menjaga hati kita daripada riya, ujub, sum'ah dan sebagainya. Okey. Tidak beriman, sebenarnya tidak beriman, orang ahli kitab dan orang-orang apa? Orang musyrikin. Okey, saya kata kenapa Allah Ta'ala sebut yang sebab berada itu orang kafir di tempat ni, dia tak baca ahli kitab. Mungkin dia tak belajar kitab, dia tak baca pun kitab, betul? Kurang sikit lah. Tapi yang ini orang yang pakar kitab lagi Allah ini. Apa pengajaran dia? Kita kalau dah tahu, kita tak amal, dosa dia lagi besar. Orang yang tak tahu, dia tak amal, bawah sikit. Sebab tu dalam Quran disebut yang ini dulu, ghairil maghdubi alaihim. Ingat, kita selalu sebut tu, sebenarnya ini Rasul ini bukan jalan orang yang murka. Kalau tengok dalam tafsir, dia sebut apa? Yahudi, Nasrani. Sangat murka. Orang sebut dulu. Lepas tu, waladhalin, bukan jalan orang yang sesat. Yang ini dia akan beramal tanpa ilmu, tak guna juga, tapi lagi tak guna yang mampu itu. Allah lagi marah. Okey, mudah-mudahan Allah Ta'ala tak nak jadikan kita lah jadi dosa besar kan. Jauhkan kita daripada kemurkaan Allah melalui sifat-sifat yang disebutkan. Okey. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakin, mereka dia berpecah. Kafir ni asalnya semua tak beriman. Bila datang bayinah itu, mereka berpecah dulu. Satu jadi beriman, satu terus dengan pegangan asal mereka itu maknanya. Hatta ta'tiyahumul bayinah, sehingga datang kepada mereka. Itulah keterangan tadi. Dia berpecah. Ada tak orang
kafir, kawan-kawan kita yang Cina ni Islam kan, dia jadi pecah kan. Yang sana kalau kawan saya cerita yang hantar bekalan makanan tu di Palestin tu, satu kapal dia pernah jumpa dengan Kristian Ortodok ini yang lama ni. Dia benar-benar amalkan kitab Injil itu. Dia sembahyang betul, dia doa. Sama. Sangat wa'alim orangnya. Itu ahli-ahli kitab. Tapi rugi kan, kenapa? Sebab dia tak beriman dengan Al-Quran, dengan Muhammad. Dia ada Tuhan anak, Tuhan bapa, betul. Itu sesat dia. Berbeza. Itu didikmati oleh Allah. Okey, apakah bayinah itu? Bayinah ada dua Allah sebut. Keterangannya, satu, Rasulun minallah. Betul lah itu. Satu Rasul. Maknanya Nabi. Lagi, Nabi bawa apa? Nabi datang begitu kosong aja kan? Rasulun minallah, Rasul daripada Allah. Kerja dia apa? Yatlu suhufan. Yatlunya apa? Kalau baca ni yaqra'un, Quran, ikra, baca. Tapi Allah Ta'ala tak guna ikra, tak guna yaqra'un. Tapi Allah Ta'ala guna apa? Yatlu. Yatlu ni asalnya, ini fi'il mudhari', present tense. Asalnya fi'il madhi dia tala. Tala yatlu. Telah apa? Nak tahu makna tala ni? Kita tengok surah Asy-Syams. Jadi kita boleh tahu makna yatlu. Surah Asy-Syams. Wasyamsi wa duhaha. Demi matahari dan cahaya duha. Kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan matahari dan waktu duha? Kerana waktu duha, waktu terbaik. Ada solat duha. Sekali-sekali pergi kebun, waktu duha terbaik, pakai baju tipis-tipis, dapatkan cahaya, vitamin B. Betul? Tanya betul saya. Waktu terbaik dalam siang tu, pagi sampai petang, waktu terbaik adalah waktu duha. Situ nak siram pokok pun cantik waktu tu. Okey, pasal bersumpah. Kedua kali kita apa? Wasyamsi wa duhaha. Sambung. Apa? Wal qamari idza itu. Demi bulan idza talaha. Ni kalau bertala dia dulu. Demi bulan apabila dia mengikut matahari. Maknanya bila matahari hilang, malam akan ada bulan maknanya. Jadi tala ni maknanya apa? Demi bulan yang mengikut matahari. Maknanya yatlu. Maknanya mengikut, bukan baca. Baca aja dilaknat kalau tak ikut. Lepas tu Nabi dia bawa Quran yatlu suhufan mutahharah. Dia baca suhuf, lembaran-lembaran. Maknanya Quran itu kan berlembar, helai kan. Mutahharah ni suci. Apa makna Quran suci? Dia suci hissi. Hissi ni apa? Sebab Yasin kan? Makna hissi ni dia tak boleh pegang. Akan ada hadis tu, ada bismillah ada. Tak boleh pegang. Orang yang tak dulu, itu makna suci. Orang kafir boleh pegang. La ilaha illallah ayat Quran apa? Itu bukan. Itu lagi pun dah ada tulisan Melayu tu kan. Papan tu boleh pegang. Kalau ayat Quran lah, tapi itu bukan. Bukan cuma syahadat ya. Tak ada masalah. Ini pun bukan. Itu pun zikir, bukan. Yang itu saya ingat Quran ya. Yasin. Yasin tu penuh tu. Yang itu tuan-tuan tak boleh pegang tanpa ada dulu. Ada makna tak ada pun. Tak ada. Itu sebiji Quran tu.
Jadi tuan-tuan, kalau nak bersihkan kena ambil wudu. Walaupun pandangan ini berbeza ulama, ya. Ada yang mengatakan tak apa dalam wudu. Tapi kita hormatilah pandangan Syafi'i ini, kena pegang, kena berwudu. Sebab itu pun setengah ulama kata makruh tempelkan ayat-ayat di dinding ini. Kenapa? Kenapa? Kat rumah banyak tak? Ada tak? Ayat Quran kan? Kenapa? Kenapa? Apa? Kalau kat restoran mamak lagi apa dekat? Surah Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Surah Talaq kan supaya laku. Tapi pukul 5 dia dah tengok, balik tengok dia gitu juga. Tak balik. Allah. Quran untuk dia apa? Sebab itu kalau kain Kaabah tu memang dipasuh lah. Kenapa? Setengah ulama lah kita semua. Kenapa kata kalau ayat Quran sebiji begitu makhluk tu? Sebab kita tak dapat nak jaga kehormatan ayat itu. Kain cicak mungkin belum buat atas tu. Dia bersihkan bila nak raya kita lagi. Betul tak? Dengan ibu. Oh, saya pun bersihkan frame apa semua. Betul? Dan cicak banyak kan? Sebab dia tak boleh jaga kehormatan dia. Saya ingat kalau dia juga lah. Jadi kalau tuan-tuan nak letak tu boleh. Pastikan setiap bulan tu tengoklah. Bersihkan. Itu makna suhufan mutahharah. Lembaran-lembaran yang suci. Dari sujud ni lah benda tu, betul? Yang maknawi apa? Suci, apa isi kandungan Quran itu semuanya betul belaka. Suci, perfect, betul? Itu maknanya. Tidak ada kecacatan. Okey, itulah dua bayinan. Satu Nabi Muhammad, nombor dua adalah Quran tadi yang terus sufan mutahharah. Fiha, dalam Quran itu kutubul qayyimah. Ada kitab-kitab di sini maknanya apa? Ada bab-bab tertentu. Dan kalau buka kitab, kan ada sebutan dalam satu surat ada sebut apa? Tajuk Kitabut Thaharah. Padahal dalam satu kitab, maknanya di situ bukan satu buku tapi satu bab. Maknanya dalam Quran ini ada kutub, ini jamak daripada kitab, plural dia. Kitabun kutubun, maknanya ada banyak-banyak cerita bab, munakahat, jinayat, macam-macam amalan semua ada dalam Al-Quran tadi. Itu maknanya ni adalah bayinan yang perfect yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu Al-Quran. Baik. Nabi bawa dua ni, satu ni Quran kan, dan Nabi sendiri batang tubuh tak Nabi itu yang baginda tabligh, dia menyampaikan dan bagi dia amanah langsung, satu pun tidak baginda sorokkan. Tujuan dia apa? Ayat seterusnya. Cuba lihat ayat seterusnya. Rasulun minallah yakhlu sufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Kemudian Wama umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan. Ayat ni gaya kalau ayat Quran ni dia telah ma dan ila di satu tuntutan yang sangat kuat. Dia sedikitlah. Wama dia berma umiru, tidak diperintahkan mereka illa. Kalau dalam Quran tuan-tuan jumpa awalnya ada ma, kemudian tengahnya ada illa, maknanya di sini hanya semata-mata, tak boleh lain. Dan tidak diperintahkan mereka, manusia atau orang kafir dalam ayat itu, kecuali apa? Lihat budullah, betul? Semata-mata untuk mengabdikan diri ataupun beribadah kepada Allah. Itu kerja kita. Maknanya tak boleh. Selain ibadat tak boleh. Sebab apa? Dah ada ma dan illa. Dalam ayat surah Az-Zariyat
ayat 59 Allah Ta'ala dulu itu juga. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata kerjanya apa? Lihat budul sama. Ini kuat tak? Padahal kalau kita buang ma dan ilah ini boleh je buang. Dan diperintahkan manusia untuk beribadah. Tapi disebut sini dan tidak diperintahkan manusia kecuali, maknanya kau tak boleh sembah selain daripada Allah, dan kerja kau 24 jam mesti beribadah. Ini kerja ni Ustaz. Kalau tak 24 jam ibadat. Sebab dalam surah saja Allah kata apa? Tidak diciptakan kecuali apa? Kerja kita untuk beribadah. Berkata Allah. Ini mana ya? Ini kerja. Kita banyak kerja itu banyak sembahyang. Masa lama ya. Agak lama baca Quran kan tengok Facebook. Allah kata kerja kita tak ada lain kecuali ibadah. Jadi orang tanya lah, habis kerja 8 jam Ustaz, betul? Itu tak faham makna ibadat sebenarnya. Ibadat ni Allah Ta'ala kata dia 24 jam kan? Maknanya kerja kita adalah ibadah. Jangan sampai ingat kerja kita ni ibadat itu hanya solat. Salah. Ibadat hanya puasa, zakat, salat atau rukun Islam saja kan? Naik haji, umrah. Bukan itu. Itu hanya sedikit daripada tuntutan Allah. Jadi ibadat ni apa? Sebab Allah kata gitu. Tak menciptakan kecuali beribadah. Maknanya tuan-tuan kerja cari nafkah, perintah Allah kan? Nak bagi nafkah anak isteri. Betul? Ibadah tak? Ibadah. Tuan-tuan jogging untuk kesihatan badan, betul? Riadah itu sunat, ibadah tak? Ibadah. Sebab itu jangan sampai berfikir kau duduk masjid i'tikaf aja, itu ibadat dia. Itu salah itu. Sebab itu ada orang dia lepas sembahyang dia pijak selipar orang. Selipar saya pernah masuk lokal. Tapi Pak Lebai bayar ni. Siapa lagi kalau bukan salah-salah mereka betul? Kenapa? Sebab dia fikir jaga selipar bukan ibadah. Sebab tu dia perlu fikir. Sudah tak banjir. Dia punya rumah tu melekat selipar kita. Oh, ini bahaya. Ingat kita ni ibadat kan? Keluar ibadat tak? Ibadat. Tapi lepas ibadat ni yang khusus ni, kita jumpa orang muka tak senyum betul. Oh Allah. Padahal apa? Senyum tu apa? Sedekah ibadat tak? Jumpa orang ceria. Ini mahal. Tapi buat sembahyang. Heran betul orang ni. Sebab dia ingat sembahyang itu ibadat hanya sembahyang. Sampai Nabi pernah kata apa? Dan sebelah saya dia kata la'al amshi fi hajati akhi ahabbu ilayya min an a'taqifa fi masjidi hadha syahran. Aku keluar memenuhi seorang saja hajat saudara aku lebih aku sukai daripada aku iktikaf di mana tuan? Masjid Nabawi tu, Masjid Nabi. Berapa lama? Syahran, sebulan lama lah. 30 hari kau iktikaf tu. Besar pahala. Dalam iktikaf kita boleh baca Quran, boleh berzikir, boleh kan? Tapi Nabi kata itu tak lebih baik. Yang paling baik kau penuhi satu tuntutan, jemputan saudara kamu, lagi-lagi dia memerlukan bantuan kita kan? Itu lebih aku suka Nabi kata daripada kau beribadah. Itu maknanya apa? Bantu cuma ayat ni Nabi praktikkan. Dan Nabi bila kata ibadat ni, lihat budul abdul kan, untuk beribadah dia mesti ibadat itu ada hubungan dengan Allah satu, dan yang kedua hubungan dengan manusia. Kau buat satu ini gagal, kau bukan beribadah. Kau sembahyang rajin tapi dengan orang tak elok kan, kau
sempurna ibadat. Ataupun sebaliknya, dengan orang cukup baik tapi tak ada hubungan dengan Allah, pun tak sempurna ibadat. Ini kita ingat. Jadi kalau orang panggil rewang besok, hari Sabtu, kan? Orang tu panggil lah, jadi dah umum lah kan? Tuan Kursi dah umum dah di Surau. Sabtu ni rewang kan? Pukul 8 pagi saya dah sediakan sarapan. Sebab saya nak buat pemuli kahwin, dia kata potong 5 ekor lembu. Banyak tu, nak panggil ada rewang lah, rewang. Tapi orang surau ni dah pukul 10-11 baru dia datang. Datang cuma makan apa? Sok pulang. Banyak cantik kau. Orang suruh datang pukul 8. Tapi dia buat apa kat sini? Dia kata kita sadarus. Betul kan? Kita kena berada. Kenapa? Kerana berfikir itu bukan ibadat. Memenuhi hajat saudara adalah ibadat. Dan Nabi yang suka kan? Dia kata tadi. Daripada Tuhan kita beribadah selama sebulan. Jadi kalau orang merewang, sepanggil rewang datang tak? Kenapa? Sebab apa? Sebab apa? Betul. Ibadat ni. Pahalanya banyak daripada kalau Nabi kata ketika banyak lagi hari lain kan. Orang pun bukan menantu ni, bukan Islam. Betul tak? Sikit je. Lagi-lagi walimatul urus, ada jemputan, kita tidak ada keuzuran kan? Kena datang, pahala sangat besar. Ingat tu. Lagi-lagi lah kalau saudara kita tu memang memerlukan apa? Bantuan, dia susah, itu lagi lah. Berjarak ke dulu sikit-sikit kan? Itu lagi besar pahala dia. Daripada kau syok ibadat sendiri, putus diri. Itu Nabi kata apa? Haqqun nas ilallah anfa'uhum bin nas. Orang yang Allah paling sayang adalah orang yang paling memberi manfaat pada manusia. Ya, Allah kata orang yang paling banyak sembahyang, paling banyak manfaat pada manusia. Kerana di situ dia sebenarnya pahala kita itu mengalir. Jariah. Kan dia kata sadaqatun jariyah. Kan antara amalan-amalan yang dapat tolong besok kita di mana? Di kubur, betul? Adalah sadaqatun jariyah. Kita ada amalan yang mengalir. Kau baca Quran, saya kan dekat sini. Saya bukan kata saya baca Quran, dia kata fahamkan buat saya ni, buat perbandingan ni. Okey, mana prioriti dia, utama. Yang wajib dia salah satu kan, yang sunat-sunat buat. Kalau ada tuntutan untuk manusia, kita dah lebih kepada manusia. Itu yang dikatakan ibadah. Okey, lepas sembahyang kita buat apa? Dah punya, masuk kiri lah. Dah kiri, okey. Apa yang semua lah kalau sembahyang. Tengok dalam surah Jumaat. Surah Jumaat, kalau kita kata apa? Fa'idha qudiyatis sholat. Siapa? Fa'idha. Mana ni? Kalau lupa apa? Apabila selesai solat. Nampak ni? Fa ni segera tau. Segera dulu. Kalau guna fa, kena buat cepat. Yang lagi satu summa. Summa ni buat tapi lambat. Tapi bila Allah guna fa, kena buat cepat. Fa idza qudiyatis shalah. Bila selesai solat. Fa ke semua fantashiru. Nampak tu? Maka kamu kena segera bertebaran fil ardi bumi. Nampak tak? Kadang-kadang itu nak betulkan masyarakat ini ya. Bagi faham kita kena segera. Kalau berfa kan, kalau tak boleh semua ni dia buat tapi lambat. Kalau orang tu dia sembahyang jemaah juga dia buat kan, tapi dia tiap-tiap waktu dapat ayat akhir saja. Orang tu fa ke semua, semua apa dia tu? Tahu tak? Tahu kan? Tapi okey ustaz.